Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak tunjuk macam mana untuk anda export ads account, campaign daripada ads account yang lama kepada ads account yang baru. Contohlah, ads account ni kita dah tak guna. Kita nak gunakan pula dekat ads account baru. Tapi kita nak dapatkan kempen-kempen yang lama termasuk dia punya ad set, termasuk punya ads. Cuma apa yang kita kena ambil kira adalah kita kena pastikan kita excludekan part campaign ID, ad set ID dan ads ID. Tiga benda saja. So jom saya nak tunjuk. Okey, first kali anda boleh pergi dekat bahagian ads account anda. So anda boleh pergi dekat bahagian ads account anda ni. Sebagai contoh, inilah ads account yang anda nak export. Okey. So, apa anda nak kena buat? Anda select ke semua kempen ni. Select ke semua kempen. Lepas tu anda klik more. Dan anda boleh klik dekat bahagian export. Dan anda boleh klik dekat bahagian customize export. Okey. Selepas itu, Selepas itu, anda tikkan ke semua dekat bahagian ads ni. Tik semua kecuali ads ID. Dekat bahagian ads set, tik semua kecuali ads set ID. Dekat campaign, tik semua kecuali campaign ID. So dah settle ni, anda boleh save as column preset. Tulislah export ke. Lepas tu anda klik apply. Lepas tu anda pun boleh tick dekat bahagian remove empty columns. Export as CSV dan anda klik button export. So anda tunggulah dalam beberapa saat. So kejap lagi dia settle. So kita tunggu sambil-sambil tu. Okey, Alhamdulillah. So dia dah berjaya export. So anda tengoklah. Dia akan download dalam bentuk file. Export ni dalam CSV 357 KB. Okey, lepas tu anda dah settle, anda boleh pergi pula dekat ads account anda yang baru ni dan anda boleh pergi dekat bahagian more dan anda boleh klik pula import. Okey, lepas tu anda boleh choose file, pilih file anda tadi. Jangan salah pilih. Tadi saya tak boleh import sebab salah pilih. So saya klik dekat bahagian listen file. So saya rasa file saya yang ni. 933. Bukan. 933 933. Okey, yang bawah ni. Dan saya klik open dan saya klik button import. So dekat import ni anda tunggulah. Mungkin dalam seminit, mungkin 2 minit. Nanti dia terus dah ada file-file anda yang anda file campaign-campaign lama uh, yang anda bawa ke sini. Okey. Senang kan? Tak ada susah. Cuma isu pasal pixel. Untuk pixel tu mungkin sama ada buat pixel baru kalau pixel tu dibuat daripada ads account lama. Ataupun pixel tu kita boleh share as a partner. Pixel tu kita boleh share dalam ke business manager lain. Okay, nampak ni. So semua dah settle. So kita dah berjaya import. Kalau anda ada error tu mungkin anda kena antikkan dulu dengan dekat ads ID, campaign ID dan ad set ID. Okey, so bila anda masukkan salah satu anda masuk dekat salah satu campaign ni, contohlah campaign pertama, so anda boleh klik edit ataupun anda boleh buat semua terus. Contoh anda select semua, anda boleh edit. Dia akan keluar banyak ni. So dekat bahagian ad set ni, anda kena reset dia punya time. So maksudnya untuk end date ni anda kena reset. Biasanya kalau buat semua ni tak boleh kot. Kena buat satu persatu saya rasa. Okey. Jadi saya nak pangkah ni. Dia tu jengkreng pula. Okey, saya pangkah dulu. So anda try dulu pilih satu dan anda edit. Carilah mana yang perform. Anda kena check balik, kena screenshot campaign lama.
Dan dekat bahagian add set ni, anda just reset starting date. Nampak ni, dia kata start date in the past, so anda reset today. Lepas tu dekat bahagian data set ni saja anda kena create new data set barulah. Tu cadangannya. Sebab dia tak akan import sekali dengan Pixel. Melainkan Pixel tu kita dah share partner siap-siap. Eh. So itu sajalah. So lain-lain bila kita dah setting, semua setting ni dia follow. Termasuklah dekat bahagian ads. Pastikan kita punya kita admin lah dekat dekat page tu. Jadi kita tak ada isu. Okay. So yang seterusnya, andai kata anda nak gunakan pixel dia ni. Contoh pixel yang kita pakai sekarang ni dekat bahagian asset dekat bahagian asset adalah pixel daripada BM yang lama. So ni pun salah satu isu juga. Macam mana saya nak export baru? Tetapi pixel yang saya pakai ni pixel daripada ads account lama. Sebenarnya kita boleh apa boleh sharekan pixel tu kepada ads account baru. Cuma caranya anda kena pergi dekat bahagian business manager. Ni dekat bahagian business setting business setting. Lepas tu so kita tengok apa nak kena buat ni. Dia suruh verify. So kita verify lah. Dia suruh verify. Then saya klik send email. Dekat bahagian apa? Dekat bahagian Gmail Hmm. Ni belum settle lagi ni. Mana ni? Verify. Datanglah verify. Okay. Verify dah datang. So kita kena masukkan kod. Biasa sekarang ni kalau masuk ke BM baru, masuk ke BM setting memang kena verify. Okay, dah settle. So dekat sini. Dekat bahagian data sources ni, dekat bahagian data data set and pixel. So kita pakai pixel mana? Saya nak tengok. Kita pakai pixel is Nubina. So kita pakai yang ni. So apa nak kena buat? Is Nubina ini anda kena klik. Kemudian anda kena pergi dekat bahagian assign partner. Eh? Nak assign partner, so anda kena pergilah dekat ads account baru ni. Ads account baru. Contoh ads accountnya ni. So anda nampak dekat link atas ni ada business ID. So anda copy dia punya business ID, copy dia punya ID saja. Lepas tu anda boleh pergi dekat ads account yang baru. Ni ads account yang lama untuk anda share. Ni pixel yang kita pakai. So kita boleh klik dekat bahagian assign partner. So masukkan business ID. Lepas tu klik manage pixel dan assign. So pixel masih lagi boleh pakai macam biasa. So nampak ni dah klik done. So dekat bahagian ads account baru ni anda kena pergi pula dekat bahagian business setting dia nak cari. Jumpa ke tak? So kita dah share dekat BM baru. So dia minta verify pula. Janganlah, tak boleh. Ini pasal-pasal kritikal. Ish, tak boleh ni. Authenticator ya. So kadang nak masuk BM baru pun banyak cekadak dah sekarang ni. Yelah sebab hacker ramai kan. Jadi dia nak secure account ni. Jadi kita kenalah melalui proses yang agak leceh. 833385. Okey, so bila kita dah masuk dekat BM baru ni, aduh nak kena verify pula. Ai, banyaknya cerita dia. Okey, tunggu sekejap ya. Verify ke?
Masuk cepat, masuk. Okey, verify Copy dia punya kod, pergi dekat business setting tadi. Okey, dah settle ni. Anda cari balik dekat bahagian data sources ni, dekat bahagian data set and pixel. Nanti anda akan perasan is pixel tadi. Mana is pixel? Takkan tak ada pula. Ni pixel Nuvina Malaysia ke? Macam salah. Tak keluar lagi It's pixel data sources. People partner, partner kot. Partner ada ke? Tak keluar juga. Okay, saya buat balik business ID atas ni. Business ID mana anda nak share, anda buka as account baru. Kemudian It's Nubina ni anda boleh klik dekat assign partner, dekat bahagian partner. So anda paste. Lepas tu assign. Lepas tu check dekat bahagian BM setting kita ni. Check ada tak. Tengok ada tak. Maklumlah dekat kaki bukit. Internet tak berapa okey. Okey, kemudian pergi dekat bahagian data sources, pergi dekat bahagian data set and pixel. So, mesti ada pixel kat sini. Tapi kat sini tak ada pula. Why tak ada? Itulah kadang-kadang dia ada, kadang-kadang tak ada. Tu yang leceh sikit tu. Saya tak dapat lah. So, anda try lah buat So, saya doakan anda sukses. Semoga boleh heran. Itu sajalah yang saya boleh tolong untuk sesi ini. So, terima kasih kepada anda. Semoga berjaya dalam bisnes digital.